Bila bekalan air di rumah putus, kita tetap ada tangki simpanan air. Begitu juga seperti gaji. Andai kata satu hari nanti kita tak ada gaji, diberhentikan kerja atau berlakunya musibah. Sebab ada simpanan, kita dapat bertahan 6 ke 12 bulan tanpa pendapatan. Gaji ini adalah sementara, di mana ia boleh hilang pada bila-bila masa sahaja. Sementara anda masih bergaji, beringatlah supaya tidak membazir dan adakan simpanan. Kebanyakan video saya selalu ingatkan untuk asingkan dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan pendapatan. Lagi bagus kalau anda dapat menyimpan sehingga 12 bulan pendapatan. Selebihnya, anda boleh mulakan simpanan emas anda kerana emas ni nilainya sentiasa meningkat jika disimpan untuk jangka masa yang panjang. Emas adalah kalis inflasi dan juga aset yang tidak akan jatuh kosong nilainya. Anda sudah ada simpanan kecemasan 3 ke 6 bulan pendapatan? Boleh sudah mulakan simpanan emas anda. Serendah RM100 pun anda sudah boleh dapatkan emas. Berminat untuk adakan simpanan yang lebih terjamin dalam bentuk emas? Anda boleh isi borang biru sign up di bawah dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan.